Aduh. Kenapa baru sekarang kau kejap aku suruh kejap pukul 2. Pukul 2 aku dah lambat dah pergi kelas ni tu dah. Kau ni perangai lah tu dah. Kau ni punca tu dah, punca. Ni semua kau banyak sangat tengok Thundercat, tengok Voltron, tengok Oshi, semua benda kau tengok. Macam ni lah perangai kau. Kepala otak dah dibancur oleh stesen TV. Sekolah ni bos satu dah tahu aku lambat macam ni, bagi tangga batu, buat tangga yang boleh gerak kan cepat sikit. Apa benda kau orang kait, buah tak masak, main kait kat tu kau main pilih macam ni, membazirkan harta kerajaan lah apa padang. Ni salah tu masyarakat sekarang. Ambil tahu pasal orang, jaga tepi kain orang. Kalau macam ni punya perangai lah, raya tahun depan kau datang rumah aku tak bagi kau lemang, aku tak bagi kau tempat, kau gayut apa? Ni satu lagi, tanam dah pokok rambutan ke pagi-pagi boleh aku sarapan ni, tengah hari baru kau nak mandi. Tengah hari baru nak mandi. Ni satu lagi budak-budak zaman sekarang ni. Tengah hari baru nak mandi, bangun lewat, kau cakap dah. Sekarang ni budak-budak semua kena kahwin awal, barulah boleh belajar tanggungjawab, belajar uruskan rumah tangga. Apa sebab baru stokin kat sini?